Alright, so next, tadi kita dah main yang ini. Okay, skip ini toilet. Kita akan main yang kita nak try yang magnet ni. Okay, mantap kita dapat magnet punya game ni. Okay, sebab dia ada banyak corak. Kita dapat corak love pun jadi lah. Yang ni 50 sen je. Okay, dia tak mahal sangat lah. Kalau tengok dalam banyak lagi kan. Okay, kita akan try. Okay, mantap dapat. Okay, kita simpan dulu. Alright, lagi Uncle nak try yang ini. Okay, harap-harap dapat yang ini. Nama dia apa? Respect Stretchy String. Dia untuk apa ni? Dia macam unicorn. Okay, kita try. Kita dapat. Ush. Okay, berat. Ush, hari ni hari Ong Uncle lah. Mungkin nak try Cina. Okay, and the last one, Uncle tinggal last 50 sen. Uncle nak try yang ni lah. Okay, yang magnet ni last. Okay, 1, 2, 3. Okay, so Uncle dah dapat tiga color biru. Tapi yang ni satu ni berat tau. Okay, kita akan tengok dapat apa. Alright, harap dapat lah. Yang ni yang tadi yang macam naga ni. Apa ni? Yang macam stretchy string, kuda laut ni. Okay, harap dapat lah. Uncle target warna hitam. Warna pink. Ush, walau weh. Okay, nampaknya Uncle berjaya lah. Comel. Ush, dapat lah. Okay, yang kedua tadi Uncle pakai, Uncle try yang magnet kan. Okay, so Uncle harap dulu kita dapat lah. Alah, kepala Ultraman. Wow. Okay, seterusnya tadi. Alah, ni yang Tori dapat cincin. Tapi ni Tori dapat bentuk lain kan. Yang ni dapat bentuk love. Okay, tadi dulu kalau Uncle main ingat cincin juga, tapi dapat bentuk yang kipas. Okay, so itu je lah Uncle dapat. Okay, kepala Ultraman. Okay, cincin dengan ni. Alright, terima kasih. Kita sambung next episode.